Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Ivan Pang. Hari ini kita kedai pun ada dapat yang kereta ni. Tahun 2012. Nissan CR-V 2.0 SL. Harga jual 13,800. Kereta ni baru sampai aja. Tunggu Puspakom lah. Boleh nampak dia cap masih okey lagi. Cuma bumpers ada sikit-sikit calar. Tapi SL punya dalam warna hitam warna hitam. Seat semua warna hitam. Tapi pintu leather. Leather dia bukan plastik, leather. Okey, mileage dia 83,000 sahaja. Aircon sejuk, sejuk. Enjin gearbox tak ada masalah. Cuma sana ada kotor aja. Koyak bukan kotor, koyak. Okey, belakang macam ni. Cat kira okey lagi lah, tapi ada sikit calar aja. Bubong semua okey. Belakang dia bumper ada sikit calar. Ini warna pun tak cantik sangat sudah. Cuma belakang sikit calar, ada depan. Depan ada sikit-sikit. Sini lah, bukan sini, sebelah sini. Sebelah sini. Ada kena sikit. Macam ni aja. Harga jual 13,800. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan saya tengah cari satu kereta. 10 lebih sikit punya. Kita sini ada sebiji baru sampai aja. Mileage pun rendah. Cermin besar pun tak ada crack. Sebab dia mileage baru 83,000. Kalau ada apa murah-murah kereta saya akan video lagi. Thank you bos.